Assalamualaikum. Okay, ini vlog aku nombor 2. Okay, nothing too much to say lah. Hari ni aku pergi cari barang-barang untuk next project punya fotografi. Ada job wedding kan. Aku pergi Jasco hari ni. Jasco aku cari album apa semua kan. Ceritanya sebenarnya hari ni masa aku nak bayar. Korang pernah rasa tak annoying kan? Yelah, bukan masa kat mana-mana sajalah kan, korang tengah duduk relax ke apa ke kan, tiba-tiba ada dua insan atau dua individu. Okay, situasi dia tadi macam aku time nak bayar, kaunter baris panjang gila bhai. Panjang gila kan. Aku dekat belakang, datang seorang akak ni kan, betul duduk belakang aku. Dan datang pula saudara dia ke apa, kawan dia ke, aku tak tahu kan. Datang, orang berborak tu kalau dengan suara yang normal tak apa. Berborak, ya Allah, macam nak menunjuk yang dia tu, tak tahulah, nak menunjuk dia tu ada suara yang gila babi besar ke, aku tak tahulah kan. Tapi ya, memang annoying gila lah. Memang mengacau gila telinga aku ni. Yelah, situasi dia macam ni lah cerita aku. Aku flashback boleh lah Boleh. Kau tahu je, tadi aku pergi Sogo, ya Allah, murah gila barang kat situ, kau tahu. Atau aku pergi sini, aku pergi PDI, aku pergi sini, murah-murah gila barang kat situ je. Kau tahu, nanti kita pergi Sogo lah pula lepas ni. Sini tak ada apa sangat lah. Boleh consider, aku boleh terima kalau kau nak berborak dengan kawan kau pasal benda-benda macam tu. Tapi tolonglah, volume suara kau tolonglah. Dah macam menunjuk sangat lah. Serius aku memang bila lah nak sampai turn aku ni, aku nak belah cepat, aku nak bayar, aku nak belah. Pada akak tu aku nasihatkan, lain kali kalau kat tempat awam tolonglah kurangkan volume suara anda, okay? So ini je lah aku nak cerita untuk vlog aku yang nombor 2. Tunggulah vlog aku yang seterusnya. Assalamualaikum, bye. It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind.